Assalamualaikum. Saya Aisyah. Mungkin ada yang baru jumpa je channel ni, jadi saya nak kenalkan diri saya sikit. Saya sebenarnya ada albinism. Albinism tu apa? Albinism tu ialah satu keadaan genetik. Dalam kes saya ni, dia mempengaruhi saya punya warna kulit, penglihatan saya dan cara saya nampak dunia macam mana. Okey, mungkin ada yang tertanya, kenapa saya nak buat channel ni? What's your main topic? Sebenarnya saya buat channel ni lebih kepada saya nak sharing pengalaman saya sendiri as albinism dekat Malaysia ni. Jadi lagi satu sebab ramai juga yang tanya saya dekat aplikasi lain soalan-soalan yang berkaitan dengan albinism juga. Jadi saya rasa melalui YouTube ni saya boleh cerita dengan lebih panjang sikit, dengan lebih detail sikit. Macam tu. Tapi videonya pecah-pecah lah. Tak adalah saya cerita dalam satu video ni semuanya. Nantilah panjang pula videonya. Jadi itulah sebabnya kenapalah saya nak buat channel ni. Jadi insyaAllah selepas ni saya akan banyak sharing juga dalam channel ni tentang sedikit sebanyak tentang kehidupan seharian saya as albinism dekat Malaysia ni, pengalaman personal saya as albinism dekat Malaysia ni juga, pengalaman zaman sekolah ke, zaman universiti ke kan. Lepas tu konten yang most requested kalau dekat aplikasi lain juga soalan-soalan jugalah. Jadi kalau dekat sini saya boleh terangkan dengan lebih detail lah soalan yang orang selalu tanya saya as albinism dekat Malaysia. Dan mungkin akan ada juga sedikit menyelit lah konten pasal makeup, skincare, beauty content lah, senang cerita. Sebab saya pun suka juga ke arah situ. Jadi tabat itu akan datang. Buat masa sekarang saya fokus ke albinism dulu. Jadi korang yang berminat boleh teruskan menantilah. Okey, sebelum tu saya nak cakap juga satu perkara ni. Saya bukan doktor, saya hanya orang biasa. Saya bukanlah nak cakap saya tahu semua benda pasal albinism, tidak. Tujuan saya buat video dan sharing dekat YouTube ni dan aplikasi lain juga lebih kepada saya nak sharing dari segi perspektif saya sendiri, my own opinion about albinism, pengalaman saya sendiri, dan pengalaman seseorang lah sebagai albinism ni macam mana. Itu just a little bit disclaimer there. Itu je lah untuk video pertama ni. Sekadar nak memperkenalkan diri saya dan what I'm gonna do in this YouTube channel. Jadi untuk korang yang berminat dengan topik albinism, nak tahu lebih, stay dekat channel ni. Nantikan konten-konten seterusnya tentang albinism. Doakan saya sentiasa konsisten untuk buat konten untuk korang dan kita sharing bersama-sama lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ni juga. Thank you sudi tengok. Boleh komen-komen kalau ada apa-apa lah, nak tanya ke apa ke, cadangan konten seterusnya ke apa kan. Bye bye.